Result awak berapa sem ni? Result saya teruk lah sem ni. Kita dah penat dah belajar tapi masih juga sama. Betul lah tu, saya punya lagi lah teruk. Kita dah lah buat banyak assignment, lepas tu tak faham lagi apa doktor cakap. Itulah dah lah doktor cerewet juga. Bagus sem ni tak, sem depan tak payah belajar. Betul tu. Hai El, hai Dev. Korang buat apa dekat sini? Hai Fong, kita orang baru je tengok result. Kau tahu tak, result kita orang teruk gila, aku dapat 2 je. Alhamdulillah. Oh, Kita orang dah buat dah yang terbaik dekat sem ni. Rasanya macam sem depan tak payahlah usaha. Lagipun sama je kan, tak dapat result bagus juga. Betul. sebenarnya saya ada nasihat nak bagi dekat korang. Belajar ni bukanlah senang, kena kuat hati. Jangan risau, takut dan resah. Langkahlah slow-slow, janganlah gopoh sangat. Ilmu tu mahal tak dibeli mana-mana. Awailah bangkit, bukalah buku. Jangan duk tangguh-tangguh sagi, rugi waktu. Tanyalah cikgu hang, kalau hang tak reti, tak dok siapa lain diri hang kena latih. Oh, oh, oh. Rakan-rakan boleh membantu belajar bersama-sama, membuatkan tidak rasa sunyi. Jangan malu meminta untuk tunjuk aja. Ilmu luas tidak habis sampai petang. Ingat dekat ibu bapa di rumah, mereka berharap kamu menjadi insan bermaruah. Belajar bersungguh-sungguh, janganlah malas. Kelak ubah nasib jadi hidup lebih jelas. Ilmu itu luas, teruskan langkah walau tersungkur. Bangkit melangkah, setiap usaha menghapus lelah. Hari esok cerah untuk yang tabah. Belajar bukan mudah, perlu kuat semangat. Jangan risau, takut dan resah. Awailah bangkit, bukalah buku. Jangan duk tangguh-tangguh sagi, rugi waktu. Awailah bangkit, bukalah buku. Jangan duk tangguh-tangguh sagi, rugi waktu. Ingatlah dekat mak ayah di rumah, depa harap hang jadi insan bermaruah. Belajar sungguh-sungguh, janganlah hang malah. Esok boleh ubah nasib bagi hidup hang jelas. Oh, 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 oh. Ilmu tu luas, teruskan langkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada doktor dan rakan-rakan sekalian. Hari ini kami akan membentangkan tajuk tugasan kami iaitu proses fonologi berdasarkan lagu versi dialek Perlis dan lagu versi bahasa Melayu baku. Tajuk lagu yang kami pilih ialah Nasihat dan dialek yang kami pilih ialah dialek Perlis. Berikut merupakan senarai ahli kumpulan kami yang terdiri daripada 6 orang ahli kumpulan. Menurut Rahilsa et al. Pada 2025, fonetik ialah bidang sains linguistik yang mengkaji bunyi bahasa fizikal dan konkret. Fonetik membincangkan bunyi bahasa dari aspek fizikal seperti alat perwakilan, akustik dan pengiktirafan pendengar. Menurut Guheshoven dan Jacobs pada 2005,
Artikulasi tambahan atau artikulasi sekunder merupakan proses bibir dan lidah digunakan untuk membentuk artikulasi vokal sekaligus dengan bunyi konsonan. Latar belakang dialek Perlis menunjukkan perubahan dalam sebutan konsonan iaitu bunyi R digantikan dengan bunyi R. Selain itu, perkataan yang berakhir dengan konsonan K atau K akan mengalami proses glottalisasi. Contohnya, perkataan rumah dalam bahasa Melayu standard disebut sebagai rumah dalam dialek Perlis, manakala perkataan tidak disebut sebagai tidak. Tema lagu yang dikaji ialah nasihat. Objektif kajian kami ialah untuk mengenal pasti perbezaan sebutan antara lagu bahasa Melayu baku dan lagu dialek Perlis. Kedua ialah untuk menganalisis proses fonologi yang berlaku seperti nasalisasi, glottalisasi, labialisasi dan palatalisasi. Ketiga ialah untuk memahami ciri-ciri unik dialek Perlis melalui lirik dan sebutan dalam lagu. Keempat ialah untuk meningkatkan kefahaman terhadap kepelbagaian bahasa dan dialek di Malaysia. Berikut merupakan lirik lagu bahasa Melayu standard dan dialek Perlis. Terdapat 5 rangkap dan setiap rangkap mempunyai proses fonologinya tersendiri. Nasalisasi atau boleh juga dikenali sebagai proses penyengauan merupakan artikulasi tambahan yang berlaku pengaruh daripada proses penyebutan bunyi perkataan yang mengandungi konsonan sengau yang diikuti dengan vokal. Bunyi konsonan sengau ini juga dipengaruhi oleh bunyi vokal disebabkan apa? Disebabkan rongga hidung tidak tertutup sepenuhnya. Dan juga lambang nasalisasi ataupun proses penyengauan ini ditandakan dengan lambang simbol seperti simbol ombak. Contoh yang boleh diberikan berdasarkan lirik lagu yang telah dihasilkan iaitu contoh daripada perkataan menghapus. Kalau dari segi BM standard, bunyinya menghapus. Kalau dialek Perlis, menghapus. Jadi, di manakah proses nasalisasi berlaku? Proses nasalisasi berlaku pada suku kata pertama untuk kedua-dua kategori tersebut, iaitu bunyi meng. Itu adalah proses nasalisasi berlaku di suku kata yang pertama. Sama juga dengan contoh yang kedua, iaitu perkataan malas. Kalau BM standard, malas. Kalau dialek Perlis, malas. So, proses nasalisasi tersebut berlaku pada suku kata yang pertama juga. Contoh yang lain yang dapat diberikan adalah perkataan rumah, di mana kalau BM standard bunyi dia rumah, kalau dialek Perlis bunyi dia rumah. Jadi, proses nasalisasi tersebut berlaku pada suku kata yang kedua, iaitu bunyi mah. Pengglottisan atau glottalisasi berlaku pada awal bunyi vokal yang hadir pada perkataan yang disebut secara satu-satu. Lambang yang menunjukkan proses pengglottisan ialah seperti berikut. Dalam bahasa Melayu standard, perkataan awal disebut sebagai awal, manakala dalam dialek Perlis, perkataan awal disebut sebagai awal. Labialisasi atau pembibiran merupakan artikulasi tambahan yang terjadi semasa menyebut huruf vokal belakang. Seterusnya, bibir harus dibundarkan semasa menyebut huruf vokal belakang. Lambang yang menunjukkan proses artikulasi tambahan ialah lambang W. Sebagai contoh, bagi perkataan boleh dalam bahasa Melayu standar mengalami proses labialisasi pada suku kata pertama sahaja, dan proses tersebut turut sama berlaku kepada dialek Perlis. Ketika hendak menyebut konsonan B yang diikuti vokal belakang O, berlaku sedikit pembundaran pada bibir. Seterusnya ialah palatalisasi ataupun hilangan kekerasan yang merupakan artikulasi tambahan yang berlaku disebabkan proses penghasilan bunyi lelangit keras. Ia terhasil sebelum bunyi letusan lelangit keras iaitu C dan J. Biasanya ia akan hadir apabila N bertemu dengan C atau N bertemu dengan J. Sebagai contoh, contoh yang saya dapat daripada lirik iaitu perkataan tunjuk dalam bahasa Melayu baku dan
perkataan tunjuk dalam dialek Perlis yang juga berlakunya proses palatalisasi, iaitu ner bertemu dengan je. Sebagai kesimpulan, kajian ini menunjukkan bahawa dialek Perlis mempunyai ciri fonologi yang unik dan jelas berbeza daripada bahasa Melayu standard. Melalui analisis lirik lagu, kita dapatkan pasti bahawa beberapa proses fonologi seperti nasalisasi, glotalisasi, labialisasi dan palatalisasi yang mempengaruhi perubahan sebutan bunyi dalam dialek Perlis. Perubahan ini bukan sahaja melibatkan bunyi konsonan dan vokal, malah mencerminkan identiti, keunikan serta latar daya penutur dialek Perlis itu sendiri. Oleh itu, kajian ini bukan sekadar membantu kita memahami variasi dialek dalam bahasa Melayu, tapi juga menyumbang kepada usaha pemeliharaan dan penghargaan terhadap warisan linguistik di Malaysia. Sekian, terima kasih.